Dekat sebelah saya ni adalah otai Mercedes ataupun dah boleh dikatakan legend lah. Bos Zam betul lah Bos Zam So Bos Zam daripada Merc Auto Garage. Merc Auto Garage ni antara nama yang besar jugalah pakar Mercedes dekat dalam Malaysia ni. Bos boleh perkenalkan diri dulu tak, nama apa? Mungkin ada yang tak kenal bos lagi ni. Nama saya Norizam Tajuddin, orang panggil Nizam lah. Saya asal pada Perak. Pengalaman bos ni dah lama bos, dah berpuluh-puluh tahun betul tak? Saya terlibat dengan Merc ni dah hampir 30 tahun dah. Lepas habis Politeknik dalam jurusan otomotif diesel, saya bekerja dengan Mercedes-Benz. So sampai sekarang ni hampir 30 tahun, 31 tahun dah. Betul lah saya cakap tadi, abang ni memang legend Mercedes. Bos ni boleh diikutkan antara kita punya authorized dealer yang dah bertahun-tahun dah. Betul. Dengan kita. Kita pakai RM Autocare ni lama dah. So boleh tak bos cerita kenapa bos memilih brand RM Autocare berbanding dengan brand-brand lain bos? Kita sebelum guna brand RM Autocare ni ada juga produk lain yang kita pakai tau. Okey. Lepas kita jumpa RM Autocare ni, kita pengalaman kita buat workshop kita tahu dia punya sebelum ni kita pakai produk lain kan. Lepas tu setelah kita cuba RM Autocare ni, dia punya kesan kebaikan dia tu kita nampak. Ada case gearbox yang dah rosak kita guna. Kita bagi tahu customer, kita cuba buat treatment dulu sebelum overhaul. Pakai selesai masalah tu. Itu first yang kita concentrate dengan produk ni, kita continue sampai sekarang lah. Yang jerking hilang, kadang slip hilang kan. So kita continue kan sampai sekarang. Selalunya kita akan promote kat customer lah. Okey, kita ada satu produk treatment untuk gearbox. Saya kata kalau nak jaga gearbox ni supaya tahan lama, dia tak cepat rosak, try masuk. Dan dia ada kesan pemanduan tu lah. Dia punya perjalanan gearbox tu lancar, smooth kan. Dia tak ada sangkut-sangkut. Contoh customer nak servis gearbox lah contoh kan. Kita ambil produk, kita tunjuk kat customer. Okey, ni ada satu treatment ni bagus, kita dah pakai dah lama, kesan dia bagus, try. Jadi bila customer dah cuba, kemudian tu dia kata dia minta balik. Okey Zam, masukkan treatment. Macam tu lah. So bila dia orang guna benda ni, bila dia pandu, rasa nampak ada beza, dia akan bagi tahu lah. So kita menjaga, continue lah benda tu. Jangan miss lah. Yelah. Gitu. Kita tak sembang kari, memang betul-betul jadi. Boleh test insyaAllah. Kita orang kat sini buat Merc je. So kebanyakan Merc yang ada masalah gearbox, first sebelum kita buat major job, cuba dulu guna treatment. Kalau nasib baik, rezeki baik, boleh settle lah masalah. Tapi kalau gearbox tapi memang dah nak jahanam, dah rosak, tak boleh apa lah. Kena keluar belanja sikit lah. Untuk anda kat luar sana yang memiliki model Mercedes kat dalam Malaysia ni, anda semua nak cari tempat untuk servis, buat repair baik pulih, yang ikut spek, yang servis yang terbaik, inilah tempat dia. Cubalah insyaAllah. Kita kat sini Merc Auto Garage Desa Melawati. Kita tak ada buat kereta lain, kita cuma buat Merc saja. Kita punya equipment memang khusus untuk Mercedes.